Salam 20 Ramadan. Tuan-tuan dan puan nak tahu tak? Kalau kita ditakdirkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, doa apa yang patut kita baca? Satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang patut aku doakan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dengan satu doa yang sangat ringkas tapi amat besar maknanya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Kau Maha Pengampun, Kau suka memberi keampunan, maka ampunilah aku. Jadi bersama-samalah kita mengamalkan doa ini, lebih-lebih lagi pada 10 malam akhir Ramadan. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita semua.